Multifunction tool yang korang boleh dapatkan dalam link kat bawah ni adalah jenis B. So korang boleh dapatkan dan korang boleh standby dekat rumah, letak dekat toolbox kereta korang ataupun kat rumah korang, dan korang boleh gunakan pada bila-bila masa. So ini ada hammer kat sebelah dia, dan sebelah dia ni ada satu spana hidup yang mana korang boleh adjust dia punya besar kecil dia menggunakan tombol kat tepi ni. Korang boleh pusingkan dia untuk buka dan korang boleh pusingkan dia untuk tutup semula. Dekat bahagian spana ni kat atas dia ada satu kuku kambing yang mana korang boleh buka semula paku ataupun cabut paku yang korang dah ketuk. Tapi paku yang kecil-kecil je lah, paku besar mungkin tak boleh. Dan ada satu lubang kat atas ni. Lubang ni untuk kita masukkan mata screwdriver yang ada dia bagi sekali dengan setiap pembelian. Ada 3 mata, satu mata kapak dan 2 mata bunga. Lepas habis gunakan screwdriver, jangan lupa letak semula dan simpankan supaya tak hilang. Bahagian pemegang dia ni bukan kosong tau. So dia ada banyak lagi barang. Yang pertama, dia ada pisau yang tajam ni. Yang kedua pula, dia ada banyak lagi barang-barang kat sini. So dia ada tempat untuk kita bukakan penutup kicap, ada spana kecil, ada gergaji kecil, dan ada alat untuk kita bukakan tin susu ataupun tin sardin, dan ada pencongkil kat belah hujung dia ni. Yang terakhir sekali ada dekat bahagian pemegang ni adalah satu plier yang korang boleh buka macam ni. Dan kalau korang tengok, plier ni boleh kepit apa-apa dan juga boleh potong kabel, potong wayar ke, gunakan cutter yang ada kat bahagian dalam ni. Dah habis guna, simpankan sempurna begini dan boleh letakkan dekat toolbox kereta ataupun rumah korang. Nice kan? Harga dia tak mahal mana pun. Nak dapatkan link ada dekat bawah ni.